Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin. Thumma ila arwahil masyayikhina kulli alim. Silsilatin Naqsybandiyyah qaddasallahu asrarahum ajma'in. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin min masyariqil ardi ila magharibiha. Khususan ila mu'allif kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saudara hadirin selaku pengasas kepada program kita serta ahli jawatan kuasanya dan para petugas yang membantu beliau. Ya. Kuat. Ya. Baik. Penduduk. Baik, sidang mohon dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul pagi dan cadangan kita 10 jam. Bukan sekejap, 10 jam tuan-tuan. Hari ini 5 jam, besok 5 jam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini Allah rahmatilah dengan satu tujuan sahaja, untuk sedikit berkenalan atau mempelajari persoalan ketuhanan Allah tersebut. Jadi baik, ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kebetulan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala, program kita ni program yang pertama ya Amin ini. Program pertama bagi pejabat ini. Pejabat ini. Jadi kita sama-samalah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada berkatnya tempat ini akan menjadi seterusnya tempat pengajian lah. Dan Ustaz sendiri berkemungkinan akan turun ke Kuantan 2 kali lah. Cadangan sebab Ustaz pun akan hijrah ke Madan. Madan ni dekat sikit. Kalau dulu Tembelum, Sayup lagi Kuantan. Kalau Madan ni sekejap dia, 1 tur dah sampai. Jadi marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, keberkatan kepada bangunan yang baru kita duduk ni, walaupun sempit-sempit pun mudah-mudahan itulah
tempat kita boleh belajar. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika. Allahumma inna nas'aluka tawbatan wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma ya hayyun ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya rahimal fuqara wal du'afa wal masakin ya hadiyan mudilli ya farijal makrubi ya nasiral muslimin wa ya ghafiral muznibin. Ij'alna ya Allah min awliyaika al-muttaqin warzuqna khairal darain wahfazna min syarril khunain bijahi sayyidina Muhammadin sayyidis saqalain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sidang jemaah muslimin muslimat dan anak yang dirahmati Allah sekalian. Pelajaran kita akan menumbuhkan kepada ketuhanan Allah. Sebab itu dari segi ilmu tauhid ada ulama membagikan kepada dua. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kerasulan. Ada juga di kalangan ulama menyebutnya tiga. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kerasulan, yang ketiga disebut ghaibiyah atau perkara-perkara akhirat. Kadang-kadang disebut sam'iyat. Jadi tuan-tuan kena faham. Kalau dibagikan kepada dua, sam'iyat itu masuk dalam kerasulan. Pertama ketuhanan, kita tentang Allah, zat sifat dan sifat. Yang kedua tentang kerasulan, sifat wajib, saya sebahal bagi Rasul. Yang ketiga sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Nabi SAW. Itu tentang syurga, neraka dan sebagainya. Baik, sidang jemaah sekalian, ada perbincangan Ustaz di sekitar ketuhanan saja. Kita menamatkan dalam masa 10 jam. Sebab itu di antara yang payah tentang kerasulan dia macam sejarah dia. Mudah kita fahami, tapi soal ketuhanan ini rumit. Jadi Ustaz memohon kepada ahli jemaah sekalian ketika Ustaz mengulas satu-satu perkara dalam ilmu tauhid ni, Ustaz harap tuan-tuan bersedia dengan minda yang terbuka dan Ustaz bersedia menerima
pertanyaan dan perbincangan di ketika Ustaz mulai. Boleh kalau kebanyakan biasa kita buat, kita simpan untuk masa tertentu Ustaz beri peluang. Tetapi dari segi ilmu tauhid ini agak rumit. Jadi maknanya di saat tuan-tuan menghadapi kalam-kalam atau ucapan daripada Ustaz tu, biasa kelabu kabur ke angkat boleh bincang. Faham itu ya? Dia tak sama dengan pelajaran lain. Pelajaran lain ni kalau dia lupa-lupa pun maknanya dia ulang balik. Tapi awak ni perbincangan tepat. Kita mesti mendapat faham satu-satu itu secara, ulama tauhid menyebut secara tahqiq. Kalimah tahqiq tu kena muli tuan-tuan perasan. Tahqiq artinya benar sebenar-benarnya. Kalau nak cakap kampung je lah, benar sebenar-benarnya. Bukan banyak benda-benda dalam dunia ni tak benar belaka, tetapi dia nak hak sebenar-benarnya. Bahasa kita adalah tahqiq. Kita kena tahqiq dalam semua perbincangan kita sepanjang pengajian kita. Dia beza dengan pekoh. Pekoh ni tuan-tuan boleh pakai zon. Lebih kurang. Kita pergi satu rumah, satu kampung, kita tak bawa handphone, tak bawa benda, tak tahu kiblat mana. Kita ijtihad. Sangkaan kita ke situ lah kiblat. Kita sembahyang sah. Mana pekoh boleh pakai sangka-sangka agak begitu. Tempat-tempat lah. Tapi tauhid no. Ragu je satu membawa kepada kufur, membawa kepada syirik. Faham tu ya? Jadi sebab itu Ustaz mohon pada tuan-tuan, maknanya jangan segan silu, angkat tangan soal bincang kita, insyaAllah. Baik, saudara jemaah dirahmati Allah sekalian, kaedah ilmu, kawaid ilmu, kawaidul ilmi, kaedah perbahasan ilmu. Sebenarnya ulama dulu sangat lebih teliti daripada orang sekarang buat tesis, PhD ke MA ke. Dia ada perbincangan muqaddimah. Jadi muqaddimah dalam satu-satu ilmu yang sempurna. Di sisi para ulama 10 kali muqaddimah dia. Dalam bahasa Arab digelar mabadi. Mabadi ilmu itu ada 10 perkara hak sempurna. Mungkin ada kitab dia akan memuraikan mabadi dia ambil 5 je, atau ambil 4 ke, atau ambil 3 ke, tak kisah, boleh. Tapi kesempurnaan perbahasan mana-mana ilmu di sana 10 mabadi. Kita sekarang nak bincang muqaddimah, berbincangan tentang ketuhanan. Kalimah yang paling lazim biasa kita sebut tauhid. Ilmu ketuhanan disebut ilmu tauhid. Apa makna tauhid? Tauhid daripada perkataan ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Maknanya keesaan Allah Ta'ala. Faham itu ya? Jadi ilmu mengenal Allah ini disebut ilmu tauhid. Jadi para ulama kemas, membincangkan daripada 10 muqaddimah, 10 mabadi. Mabadi itu biasa juga dia sebut, difahamikan sebagai seri pembuka kata. Itu kalau dalam bahasa sastra, seri pembukaan sesuatu ilmu. Sebab apabila kita lalui 10 ciri-ciri ilmu ini, seolah-olah kita dah mengenal ilmu itu, ataupun anggaran dasar orang sebutnya, permulaan satu-satu ilmu itu, iaitu 10 perkara tuan-tuan. Jelas, supaya itu senang pakai slide ni cepat orang nampak. Yang pertama, nama ilmu. Yang kedua, tempat ambilan ilmu. Yang ketiga, isi kandungannya. Yang keempat, tempat bahasanya. Yang kelima, faedah belajar ilmu tauhid. Yang keenam, nisbah ilmu. Yang ketujuh, penyusun ilmu. Yang ke-8, apa hukum belajar. Ke-9, kelebihan ilmu tauhid. Ke-10, kesudahan. Jadi mana-mana ilmu lah, baik bahas ilmu fiqh ke, bahas ilmu hadis ke apa-apa, dia mesti bermula dengan 5, 10 ni.
Faham tuan ya? 10 kali. Baiklah, kita akan pergi satu-satulah. Mungkin ada satu-satu tu kadang-kadang ringkas, kadang-kadang agak detail sikit. Baik. Sekarang ni kita berkenalan dengan nama tu. Kita nak kenal orang, bukan mesti sebut nama dulu kan. Gitu. Yang pertamanya, nama yang paling masyhur yang disebut ilmu tauhid. Ustaz dah sebut tadi apa maksud tauhid? Maksud tauhid ahad, artinya mengesakan Allah. Sidang jemaah sekalian, naklah faham kedatangan Rasul-Rasul alaihi wassalam, Allah utuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ke bumi untuk membetulkan ini lah. Manusia mencari Tuhan, memang manusia semuanya ada fitrah untuk mencari adanya Tuhan. Tapi kerana mereka tak dapat pimpinan daripada Allah melalui wahyu dan tidak mendapat pimpinan daripada seorang Rasul, mereka akan syirik, mereka akan kufur, mereka akan sesat. Dia tak akan sampai kepada ketuhanan yang sebenar, melainkan mereka dapat dipimpin oleh seorang Rasul atau diiringi dengan wahyu. Semua Rasul diiringi dengan wahyu, kalam Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nampak? Maknanya tujuan yang besarnya untuk kenal Allah Maha Esa. Allah Tuhan yang Maha Esa. Kalau tidak, jadilah Hindu. Tengok banyaknya Tuhan mereka. Jadilah Buddha, menyembah Gautama Buddha, sesat belaka. Hatta Kristian yang asalnya agama Islam akhirnya menyembah batu salib. Ini kesesatan berlaku. Mereka tidak dibimbing oleh seorang Rasul. Kita alhamdulillah secara jelas pimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini para ulama mampu mempertahankan benarnya ajaran Islam sampai saat ini, dan ketuhanan khususnya kita mengesakan Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan pada af'alnya. Bila tuan-tuan, itu makna tauhid, mengesakan dua. Baik, yang kedua disebut ilmu kalam. Ilmu kalam ni ada perbahasan banyak. Mungkin Ustaz tak, dalam mukadimah ini Ustaz tak bahas panjang. Nanti kita bahas dalam pelajaran besok. Sebab ilmu kalam ni makna ilmu, bukan kalam ni pensel, pen tu, kolam tu, rukuf. Ini kalam, kaf lam alimi, kalam, kalam Allah. Apa maksudnya? Maksud Allah berkata-kata. Kita wajib beriman Allah berkata-kata. Zat Allah Ta'ala bercakap, cakap murah, bercakap dengan kalam, dengan bahasa yang tak serupa kita. Dan Allah tidak mempunyai bahasa. Kalam Allah yang hakiki, yang berdiri pada zat Allah, tidak ada huruf, tidak ada suara, tak tercapai di akal kita. Jadi perbahasan para ulama, apa namanya, kita perbahasan para ulama bahawasanya Ahli Sunnah wal Jamaah, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, kalam Allah ada dua. Satu kalam nafsi, kadang-kadang disebut kalam hakiki, kalam harus benar. Yang kedua kalam lafzi, kalam lafaz, lafzi, kalam lafzi. Kalam nafsi ni di sisi Allah, Allah berkata-kata yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tak sampai di akal kita, tapi wajib kita beriman. Kalam lafzi ialah kalam yang dilafazkan. Umpamanya Jibril baca kepada Nabi, Nabi SAW baca kepada para sahabat, kita yang baca sekarang, alhamdulillah Rabbil Alamin, ini kalam lafzi. Faham tak? Tapi dia menunjukkan kepada kalam nafsi di sisi Allah. Sebab itu kita belajar tentang kalam Allah. Kita wajib beriman Allah Maha berkata-kata. Yalah tuan-tuan. Baik, yang ketiga dinamakan ilmu usuluddin.
Bahasa kampungnya ilmu asal. Kalau orang ada orang asal, orang asli, kita dari segi ilmu ada ilmu yang asal, originalnya ilmu, usul. Bila ada usul, usulnya pokok, akar tunjang dan pokok, itu adalah usul. Kemudian di sana ada cabang, ada dahan, ada ranting yang banyak. Jadi yang paling penting dalam sesuatu pokok, usul lah. Kalau pokok tu tak ada akar tunjang, pokok tu tak ada batang, tak jadi pokok. Baik. Jadi apabila ada ilmu asal, ilmu usul itu, iaitu ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah itu asal ilmu. Setelah kenal Allah, baru nak belajar cara nak ibadat kepada Allah. Itu hukum fiqh. Kemudian bila dah beribadah kepada Allah, kita kena ikhlas kepada Allah, baru suci dan diterima oleh Allah. Jadi ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah ni digelar ilmu batang atau usul. Cabangnya fiqh, cabangnya tasawuf. Tapi tiga-tiga tu tak boleh nak ringan lah. Bagi kita wajib tiga-tiga tu. Kerana wajib kita kenal Allah dengan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid untuk sah iman. Anda kena faham. Mengenal Allah supaya sah iman. Mengenal ibadah supaya sah ibadah. Kerana rukun sembahyang, rukun wuduk dan sebagainya itu untuk sah ibadah. Ilmu tasawuf untuk sah ikhlas. Ikhlas menentukan nilai ibadah. Tak ada ikhlas, batal juga ibadah. Walaupun ibadahnya sah, tapi nilai di sisi Allah zero, tak ada. Sebab itu wajib ikhlas. Jadi ilmu tauhid untuk sah iman, ilmu fiqh untuk sah ibadah, ilmu tasawuf untuk sah pahala di sisi Allah. Faham tak? Sebab tu orang masyhur sebut ilmu fardu ain. Betul tak? Semua tok guru semua tak sebut ilmu fardu ain. Jelas ya? Itu nama dia ilmu usuluddin. Sebab awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awalnya mengenal Allah. Kalau budak-budak ngaji kita arahnya awwalu wajibin 'alal insan an ya'rif Allah. Seawal-awal yang wajib diketahui oleh seorang insan, ilmu mengenal Allah. Faham tak ya? Awal wajibin, awal wajib bagi seorang insan, balik saja kewajiban yang pertama mengenal Allah. Jelas ya? Okey. Yang ketiga, yang keempat disebut ilmu sifat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila disebut mengaji sifat 20, bila disebut mengaji ilmu tauhid, bila disebut mengaji ilmu ketuhanan, yang kita maksud mengetahui tentang zat Allah. Itu maksudnya. Apa maksud ilmu tauhid? Apa maksud ilmu akidah? Apa maksud ilmu usul? Untuk mengenal zat Allah. Apa makna zat Allah? Diri Allah yang sebenar. Kita nak kenal. Wajib kita kenal. Diri Tuhan kita. Yang kita tahu Tuhan tu ada. Kemahiran. Yang kita tahu Tuhan tu jadikan langit. Tuhan tu jadikan bumi. Tuhan tu jadikan segala-gala termasuk diri kita. Tu wajib tahu gitu. Yang tu tak tahu. Allah menjadikan langit, Allah menjadikan bumi, menjadi gunung ganang, termasuk Allah jadikan diri kita. Kita wajib beriman gitu. Yang kita nak kenal, Ustaz sebut dari tadi, ialah diri Allah. Pengenalan kepada diri Allah atau pengenalan kepada zat Allah, Ustaz tegaskan pagi ini. Tuan-tuan semua kena ambil perhatian, dia pegang baik-baik. Pengenalan kepada zat Allah hanya satu sifat saja, sifat nafsiyah, iaitu wujud. Allah Ta'ala ada. Zat Allah Ta'ala ada. Diri Allah Ta'ala yang sebenar tu ada. Setakat tu je. Tahu yang lebih?
Jadi kalau nak lebih dia akan dua aliran. Satu aliran kanan, satu aliran kiri. Soalannya tu. Kita dah confirm dah. Bila nak mengenal Allah, kita mengenal adanya Allah. Bukti sangat banyak. Ada kerusi meja ni, ada tukang kayu buat, ataupun kilang perabot buat. Ada kereta kita naik, ada kilang kereta. Walaupun kita tak nampak, tak jumpa mana kilang perapan, kita tak tahu. Tapi kita yakin ada kilang. Kain baju yang kita pakai, kita yakin ada kilang kain. Mana segala-galanya ada ni, mesti ada yang menjadikannya. Nun 7 petala langit, 7 petala bumi, gunung ganang yang begitu gagah, lautan dan padang-padang pasir yang begitu luas. Jadi sendiri ke? Wajib ada Allah yang menjadikan. Faham tuan-tuan? Jadi adanya Allah kita tak pertikaikan. Sampai mati ke, cincang lumat ke, tembak hancur kepala ke, kita tak katakan Allah ada. Faham tuan-tuan? Allah ada. Cuma nak ditanya, okey, Allah ada. Bagaimana Allah? Ni soalan haluan kiri yang tidak diizinkan. Setinggi mana Allah? Sebesar mana Allah? Panjang mana Allah? Duduk di mana Allah? Siapa menjadikan Allah? Siapa mak dan ayahnya salah? Ini soalan-soalan menyesatkan. Faham tak? Ini soalan berhaluan komunisme. Kalau ini tak boleh. Bersih punya soalan. Tidak diizinkan. Kalau kita berfikir, gila. Kalau kita berfikir, sesat. Siapa boleh jawab? Bagaimana Allah? Siapa boleh jawab? Besar mana Allah? Memang pun kita sebut Allahu Akbar, kita semayang Allah yang Maha Besar. Kita tak bermaksud Allah itu besar tenderam. Tak bermaksud Allah itu sebesar langit. Tak maksud Allah sebesar gunung. Kita sebut Allahu Akbar, pangkatnya besar. Faham tak? Martabat dan darjat Allah Ta'ala itu besar. Bukan body Allah Ta'ala itu besar. Faham tak? Jangan main-main sesat bagai. Soalan haluan kiri ini tidak dibenarkan. Nabi SAW menyebut dengan hadis yang sahih. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fikir tentang kejadian Allah. Fikir langit, fikir bumi. Kita tahu ada Allah. Jangan fikir Allah tu apa? Allah tu besar mana? Siapa mak ayah? No. Dia larang. Tabir besi Nabi letak. Dua hadis. Satu hadis tafakkaru fi nikmatillah wala tafakkaru bi dzatil hadis. Satu, jangan fikir tentang zat Allah, fikir tentang kejadian Allah. Jangan fikir tentang, hendaklah kamu fikir tentang nikmat Allah, jangan fikir tentang zat Allah. Jelas tuan-tuan ya? Jaga baik-baik. Yang kita nak fikir apa? Okey, kita dah tahu Allah tadi zatnya ada. Ada zat Allah. Kita dah yakin sangat ya. Ada zat Allah. Soalan kita nak tanya, soalan yang kita nak belajar, soalan yang kita nak bincang, soalan haluan kanan. Bagaimana ada Allah? Ini boleh tanya. Bagaimana Allah tu ada? Jadi menjawabnya itu akan menjadi sifat, tidak zat. Adanya Allah tidak ada permulaan. Nanti kita belajar tu namanya tidak. Allah ada, tidak ada permulaan. Allah ada, tidak ada ibu dan ayah. Allah ada, tidak ada benih dan asal usul di tadi. Allah ada begitu sahaja. Ada secara mutlak. Nampak tak? Kemudian bagaimana lagi ada Allah? Ada Allah, tidak ada kesudahan. Nun kiamat besok. Hancur seluruh alam. Tiup sangkakala yang pertama menghancurkan seluruh alam. Zat Allah Ta'ala tetap ada. Pandai. Itu maknanya bakar, kekal. Bagaimana lagi ada Allah? Ada Allah tak serupa dengan makhluk. Pada zat, pada sifat semua. Tak serupa dengan makhluk. Makhluk jadinya Allah. Tak. Bertanya lagi bagaimana adanya Allah wahdaniyah. Allah Maha Esa. Tak ada syirik pada Allah. Ada Tuhan lain selain daripada Allah. Ada lagi bagaimana ada Allah? Adanya Allah itu qiyamu ta'ala bin nafsi. Diri sendiri. Artinya Allah tak ada siapa yang menjadi dia. Nampak tak? Kita akan bincang tentang sifat-sifat Allah dalam pengajian seterusnya. Ada tentang zat Allah tadi, stop situ. Saya bertanya gila, saya bertanya sesat.
Jelas tuan ya. Sebab tu kita sebut ilmu sifat. Yang kita bincangkan datang ilmu sifat. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah itu. Sebab itu dinamakan ilmu sifat. Atau yang masyhurnya pada kita ilmu sifat 20. Ini dipelajari untuk nenek kita zaman-zaman daripada dulu. Cuma Abah Hasan Asy'ari kata 13 saja yang wajib. Sampai kalah, tak perlu. Ilah ulama. Seterusnya namanya ialah ilmu aqaidul iman. Aqadah, asal kalimah aqadah. Aqadah ni ikat. Ikat dengan kuat. Kalau kita menyambung tali yang putus, simpul mati. Ini bukan simpul mati tali. Ini simpul mati dalam dada kita, dalam hati dan perasaan kita. Simpul kita mati adanya Allah. Simpul mati adanya malaikat. Simpul mati dalam hatinya adanya Rasul-Rasul. Yakin satu patut. Sebab kalau orang tak yakin kepada Nabi, kafir. Tak yakin kepada malaikat pun murtad, kafir kok. Simpul dalam hati kita percaya adanya kiamat akan berlaku. Simpul dalam hati ada benarnya kita Allah. Jadi 6 rukun Islam itu mesti disimpul baik-baik, simpul baik dalam hati. Itu maknanya aqaidul iman. Jadi bahasa jamak tu, bahasa plural aqaidul iman. Sebab apa? Dia iman yang nak kita pegang kuat-kuat 6 rukun iman. Jadi memegang 6 rukun iman di segala aqaidul iman. Kalau bahasa singularnya atau bahasa fadiyahnya dia akan menggunakan kalimat aqidah. Beriman kepada Allah satu aqidah. Beriman kepada Rasul satu aqidah. 6 tu beriman kepada aqaidul iman. Tuan-tuan ni. Gitu. Kena pegang baik-baik tu 6 perkara tu. Locot sikit je tu kubur daripada Islam. Seterusnya ilmu ma'rifatullah. Ini satu nama juga. Cuma tuan-tuan dan jemaah sekalian, kadang-kadang ma'rifatullah ni agak upgrade sikit. Dia pakai dalam bahasa tasawuf. Dia ada melibatkan makam yang agak tinggi sikit. Kalau sekat mengenal Allah, itu pengenalan bahasa ataupun mengenal Allah dengan akal, dengan ilmu. Sebagaimana kita belajar hari ini. Tapi bila sebut ma'rifatullah, mengenal Allah sampai ke jantung hati, sampai ke perasaan, qalbu ke, sampai ke perasaan. Sebab iman itu dibagikan oleh ulama kepada 5. Ulama bagikan iman itu kepada 5 martabat, tuan-tuan sekalian. Yang pertama disebut imanul taklid. Yang kedua imanul ilmi. Yang ketiga imanul a'yan. Yang keempat imanul haq. Yang kelima imanul haqiqah. Jadi saya sebut dulu ringkas ni, hanya tak banyak pinjam banyak. Yang pertama iman taklid. Ini orang ikut-ikutan saja. Iman taklid nanti kita bincang ada 2. Satu taklid jazmi, satu taklid jazmi. Iman tu. Yang kedua iman ilmu. Kita dah belajar sekat 20 itu gini. Imanul ilmi, iman dengan ilmu, dengan akal. Adanya Allah, kitabnya Allah. Kemudian yang ketiga imanul a'yan. A'yan ni tuan-tuan kalimah Arab asalnya ainun. Apa makna ainun? Mata. Asal mata kita mata lendir. Tetapi dalam masalah ini bukan ainun ini mata. Ainun basirah, mata hati. Apa makna mata hati? Perasaan. Akal kita dah bincang, tahu sangat dah adanya Allah. Tahunya ada Allah tu masukkan dalam hati. Hati kepala, turun ke hati. Itu namanya iman yang ketiga. Iman orang-orang saleh. Jadi iman tu imanul a'yan dalam bahasa jamaknya. Iman dengan mata hati. Faham tanya? Jadi kadang-kadang di situ duduknya dia kata ilmu ma'rifah. Orang yang kenal Allah dengan hati dan perasaan itu adalah ahli ma'rifah. Hakikatnya kenal Allah ke?
Sebab dijadikan satu nama daripada nama ilmu mengenal Allah. Kemudian ilmu tahqiq. Oh, itu tadi ya. Ilmu benar sebenar-benar. Apa pun ni? Contohnya. Ini tuan-tuan berkenaan dengan satu kalimah tahqiq. Tahqiq ni kalimah asalnya hakun. Asalnya benar. Tapi bila sebut tahqiqun, sangat benar. Contoh, katakanlah bangunan kita, tapi alhamdulillah bangunan jauh menjalan. Kalau dekat jalan, tiba-tiba ada satu pelanggaran berlaku. Pum, pelanggar kuat. Pelanggar. Jadi ada orang masuk, pinjam nama lah. Katakanlah Ahmad masuk dalam bilik. Jumpa Ustaz-Ustaz. Nama Ustaz tanya, Mat, tadi dengar macam ada letupan, macam ada aksiden di jalan ni. Ahmad kata, ya Ustaz. Apa namanya, lori berlanggar dengan sebuah motosikal, laju sangat, kuat sangat. Lori melanggar motosikal, pembuncing motosikal mati, dilanggar oleh lori. Ya tak ya cakap dia. Peristiwa itu memang betul. Ya tak ya. Betul tak betul? Betul. Kemudian datang orang yang kedua, Abu Bakar. Apa bunyi kuat? Allah Ustaz, aksiden. Lori melanggar sebuah motosikal. Pembuncing motosikal itu jatuh, tercabut topi keledanya, pecah kepala, keluar otak, meninggal situ. Betul tak? Betul juga. Orang yang ketiga datang, Ali kata, Ali apa benda berlaku? Allah Ustaz, aksiden berlaku. Dia melanggar motosikal, dengan takdir Allah meninggallah penunggang motosikal. Betul tak? Betul berlaku ni kau ni. Kau ni nak khabar. Hak pertama tapi kerana lori langgar motosikal, mati pemboncengnya. Betul tak betul? Betul ke tak betul? Ada tak lori langgar motosikal terlipat hancur, penunggang motosikal terpelanting, karongkap, luka sikit-sikit? Ada tak? Ada tak? Gua ni jawapan yang pertama tadi. Nak kata salah, tak salah, betul lah dalam peristiwa itu. Tapi kalau ke semua peristiwa, betul tak? Betul tak? Banyak peristiwa, ada orang langgar, ada kereta hancur dia punya motor, dia ni terpelanting karongkap, luka sikit-sikit je, tak mati pun. Betul tak? Jadi jawapan yang pertama dia kena tidak tahqiq. Tidak tahqiq. Bukan tak betul. Betul. Tidak tahqiq. Orang yang kedua lagi hebat. Allah SWT tercabut topi keledar, pecah kepala, kena ke jalan raya, tembik otak, mati dia. Betul tak? Betul. Tapi ada adik sepupu Ustaz di kampung Pulau Pasir Madi. Masa tu dia jadi jadi motor laju ni, bawa surat, bawa apa, laju. Ada laju jalan-jalan kampung Pakih Hamad, semua ada orang. Sekali dia aksiden tuan-tuan, termakan di bibir jalan tu kan ada batu-batu tu, anggap kepala dia di situ. Kalau pecah tuan-tuan, keluar otak juga. 6 bulan koma di hospital universiti. Hospital Eropah, koma kata mati lah. Bukan kata 50 lah, 70, 50 lah. Tapi tuan-tuan, lepas pada koma tu, ni kena buang. Dia terbuang kepala, pecah-pecah terkebuang 4 jari. Doktor ganti dengan plastik. Sampai sekarang lagi hidup.
Dia tu imam, dia tu empat kampung. Dua jawatan boleh pegang. Padahal otak dah menyembuh dah. Mati tak? Tak mati. Betul tak jawapan si Bakar tadi? Betul tapi tak tahqiq. Itu maknanya. Betul tidak tahqiq. Boleh faham, nampak tak? Satu demi satu. Yang ketiga kau ni cakapnya, Ustaz, melalui melanggar waktu saya, Ustaz, dengan takdir Allah meninggallah penunggang itu. Betul tak betul? Boleh bahaya lagi? Tak boleh bahaya lah. Itu namanya tahqiq namanya. Memang tak semua mati kerana takdir Allah. Bukan saya dori langgar, bukan saya keluar otak, tak, bukan saya. Tapi mati dia dengan takdir Allah, Ustaz. Hadahlah, ini makna tahqiq. Maknanya hak benar sebenar-benarnya. Nanti kita akan bincang pada pelajaran yang akan datang besok, melibatkan konsep tahqiq dalam pelajaran kita. Itu sebab alhamdulillah tuan-tuan dapat faham dengan 3 drama tadi, dapat faham apa makna tahqiq di sisi Islam. Seterusnya namanya ilmu hakikat. Hakikat ni sama dengan kata hakun tadi juga. Hakikat ni maknanya asal usul sesuatu. Hakikat kepada alam. Apa sebab ada alam? Tidak lain yang tidak bukan ada Allah yang menjadikan. Jadi Allah itu sebagai hakikat alam. Ini bahasa mudah. Di sebalik ada kereta, kita tahu ada kereta. Di sebalik ada kerusi meja, kita tahu ada tukang kayu. Jadi tukang kayu itu hakikat kepada meja ini. Tak boleh ada meja melainkan ada tukang kayu. Tak boleh ada kereta melainkan ada kilang kereta. Tidak boleh ada 7 petala langit dan bumi melainkan ada Allah. Jelas ya? Itu maknanya hakikat alam. Jadi alam ni apa dia? Alam ni sekadar tanda, alam ni sekadar alamah. Sebab itu kita guna, orang Arab gunakan kata alamun, alam. Alam ni maknanya alamah, alamat. Alam ini alamat ada Allah. Alam ini menunjukkan ada Allah. Alam ini bukti adanya Allah Ta'ala. Jadi sebab itu panggil alam. Jelas ya? Jadi alam seluruhnya, sekecil-kecil makhluk sampai sebesar-besar makhluk, adalah tak boleh wujud itu semua. Tak boleh ada melainkan ada je Allah. Jadi Allah lah hakikat kepada alam ini. Gitu. Allah adalah hakikat kepada alam ini. Yang seterusnya yang ke-9 sebut fiqhul akbar. Fiqh ini maknanya ilmu. Fiqh ini maknanya fiqh. Fiqh ini maknanya kajian. Itu semua melibatkan ilmu. Jadi ilmu yang paling besar dalam Islam ialah ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah itu tadi. Badilah fiqh akbar. Fiqh tentang taharah, fiqh tentang sembahyang, fiqh tentang puasa. Semua fiqh itu ilmu juga. Tapi ilmu yang paling utama fiqh, ilmu terhadap Allah. Sebab itu dia gelar fiqh al-akbar. Wallahu a'lam. Sedang jemaah sekalian, Ustaz dah melalui 9 nama yang dibahaskan oleh ulama. Inilah kelebihan ilmu para ulama. Nama satu ilmu pun sampai 9. Banyak ni tak. Tapi yang masyhur kita pakai ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah. Betul lagi. Faham tuan-tuan semua ya? Okey. Kalau ada soalan Ustaz buka. Ada soalan tentang nama tadi? Baik, ada soalan sebenarnya? Ada Ustaz. Sila. Tadi Ustaz ada cerita pasal alam.
kalam Kalam Allah. kalam lafzi. Kalam Nabi. Kalam lafzi itu kata-kata melalui Jibril. Saya ada terbaca Nabi Musa dia pernah Berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Betul. Nabi Musa berkata. Baik, lalu soalan itu saya tanyakan. Sebenarnya hakikatnya keistimewaan Allah beri kepada Nabi Allah Musa itu dibawa kepada satu tempat namanya Bukit Tursina. Tidak berarti Allah Ta'ala ada situ. Jangan salah faham, bukan Allah duduk atas Bukit Tursina. Sebab Allah tidak bertempat, tetapi Allah berkata-kata. Hakikat berkata-katanya Allah Ta'ala Nabi Musa itu ialah datangnya wahyu Allah kepada Nabi Musa. Dia kan wahyu ni maknanya kalam Allah turun kepada Nabi-Nabi dan turun kepada Rasul-Rasul ini ada 3 bentuk. Satu bentuk Jibril berupa sebagai manusia. Nabi jumpa di Gua Hira tu kan, seorang tu. Yang keduanya Jibril ini kadang-kadang dia duduk dalam keadaan dia betul. Zat dia sendiri. Diri dia gila bapak besarnya. Sebelah tepak, sebelah sayap dia kabur 7. Talanya dia tali bumi. Tapi pada Nabi Rasul dia boleh cakap dengan Jibril dalam keadaan itu. Yang ketiganya direct daripada Allah Ta'ala. Allah datang terus ke hati Nabi-Nabi, memberi satu-satu ayat Quran kepada Nabi di sebalik hijab Nabi. Begitulah Nabi Allah Musa juga di sini, direct dengan Allah. Demikian juga ketika Nabi menajak di Sidratul Muntaha Malam Mi'raj kan, sama itu. Istimewanya Rasulullah lagilah naik ke Sidratul Muntaha. Istimewa Nabi Musa bertemu dengan Allah dan berkata-kata dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Yalah ya. Yang dia dengan Allah dia bagi lalu itu bukan. Laduni itu tak, laduni bukan. Wahyu atas pada laduni lagi. Sebab dia Allah direct dengan Nabi-Nabi dan Rasul. Laduni kita, wali-wali Allah, orang-orang soleh ada ilmu laduni sampai itu. Tapi kaedah tu lebih kalau tak sama. Cuma wahyu lebih tinggi martabat. Nabi Musa dengan Allah paling istimewa kedua tu. Sebab digelar kalam Allah Musa takliban. Berkata Allah Ta'ala saya sempurna dengan Nabi Allah Musa. Salah cina. Orang awam macam kita pun boleh mendengar suara-suara Allah. Macam mana? Macamnya orang awam kita boleh mendengar suara-suara Allah juga. Itu disebut ilmu laduni. Tapi dia tak, Allah Ta'ala tak ada suara. Tak ada suara. Tak boleh khabar dengar suara Allah Ta'ala, tak boleh. Cuma dia beri pahaman ilmu yang kepada kita. Tidak, tak ada suara. Allah Ta'ala tak ada suara itu bukan Allah. Itu kena faham baik-baik. Disebut juga ilham. Yang meladuni juga disebut ilham. Tapi susah untuk sampai ke martabat itu kecuali orang dah suci hati betul. Ada soalan lain? Dulu, sama Ya. nama-nama ilmu kalam kan di hukum belajar di Al-Quran. Macam mana dengan seseorang yang dia tak ambil kisah, maksudnya tak sempat nak mempelajari secara tafsir. Mana sampai dia meninggal. Dibimbangi lah. Satu. Kemudian tidak diragui lah. Bila tak belajar langsung, tak kenal Allah, iman tidak sah. Ini juga iman tidak sah. Bagaimana dia kenal Allah ada? Jawabannya dia kenal Allah ada. Kita kena kenal sungguh-sungguh adanya Allah. Kalau Allah ada, aku pun ada. Sama ya aku dengan Allah. Serabut dah kita. Baru soalan pertama, kita dah serabut. Kalau tak belajar, boleh. Ada Allah. Kalau ada Allah, ada Allah bagaimana? Ada kita bagaimana? Itu dah bayar. Jadi kalau tak belajar, bagaimana nak tahu begitu?
Kalau kita tekan bertanya pada dia, entahlah apa tak erti dah. Bila tak erti tu dia dah sudah bahaya lah iman. Ada ke tak ada Allah Ta'ala? Hal itu pun dia dah ragu lah. Ada Allah Ta'ala macam mana? Suruh kita tak ada Allah. Keraguan lagi berlaku. Banyak benda keraguan demi keraguan. Cukup bahaya. Allah berkuasa, aku berkuasa. Jadi sangat susah tuan-tuan. Baik itu kalau tak belajar tak boleh. Betul ulama sebut awal din ma'rifat Allah. Awal agama mengenal Allah. Itu. Baik, ada soalan lain? Katanya kalau belajar ilmu tauhid dalam pelajaran mesti yang paling yang paling penting Ada? kalau belajar ilmu tauhid itu yang Ya, lebih utama daripada orang lain. Sebab kalau tak ada ngaji tauhid, tak sah iman. Itu salahnya. Awak buat ibadat tu kalau iman tak sah, ya. Tak jadi, tak terima Tuhan. Keadaan itu begitu, tapi di zaman ini, zaman kita dah seolah-olah tak penting dah. Itulah banyak Ustaz berbicara dengan kawan majlis agama ni. Sibuk mengaji pekok. Tapi tak ada orang nak ajar. Ajar semayang, puasa, benda bagus lah. Tak ada benda itu, okey. Memang wajib belajar pun. Tapi MSP 20 tak ada belajar. Baru ni, Dr. Zaki, bahagian pengarah, bahagian tauliah, apa namanya, negeri Pahang, bahagian tauliah Dr. Fauzi, takmir, bahagian tauliah takmir negeri Pahang. Ada 500 pemegang tauliah, ustazah yang boleh mengajar tauhid tak sampai 30 orang. Kalau 50 orang sudah hati sikit. Anda 10% kan? Tak ada 70 orang. Tak sampai 30. 20 orang lebih saja. Yang boleh mengajar sampai 20 orang itu lagi. Tak pekok sama. Tak habis-habis mengaji. Tak apa dia habis mengaji, tapi Allah tak kenal. Cukup bahaya. Ramai tak? Bukan orang tu. Ustaz berterkejut bila Dr. Fauzi cakap itu. Dalam perbincangan dia dengan majlis agama. Perjalanan Ustaz lah, saya tambahan. Sampai Ustaz turun ke Kuantan ini daripada 15 tahun dulu. Ini cerita pengembaraan pertama sebelum 15 tahun yang lepas. Di negeri yang kita kasihi ini. Ustaz terkejut. Pertama saya buka sifat 20 ni pengajian di masjid besar, masjid yang paling meriah sekali di Jingka, Masjid Datuk Tuan Bain Tuan. Orang gelar masjid lama. Saya buka dia sifat 20, bangun satu orang Kedah. Minta maaf Ustaz, saya orang Kedah. Di Kedah dulu ada masa zaman kecil-kecil saya pondok. Kami memang hancur betul dengan sifat 20, menghafal lagi begini. Tapi sejak saya 40 tahun berada di masjid ini, saya lah orang yang paling setia dengan jemaah masjid ini. Seorang ustaz pun tak ada ngajar sebab 20. Bayangkan 40 tahun itu di Jengka. Ustaz turun ke Kuantan ni, tu masjid Permatang Badak, masjid lama sekarang dah lawa lah. Ustaz buat daurah situ, saya tanya tu, bangun solat. Saya Ustaz pengerusi masjid ni 38 tahun. Sejak saya duduk sini, ada seorang mengajar tauhid. Berat tak berat ni Kuantan ni pun. Bukan berat sikit-sikit. Atau turun ke Indra Sempurna, gitu juga. Hanya sempurna. Tapi lama lah tu 15 tahun yang dulu. Tanya, tak tahu bila kita. Memang tak pernah jumpa orang ajar sifat 20. Berat. Sekarang mudah-mudahan ada kot. Dah ada kan? Alhamdulillah. Ini cerita 15 tahun dulu. Itu Allah negeri aku ni berat ni. Ustaz turun ke Kuantan. Ustaz menggerakkan daurah begini. Bermula dengan Seri Damai.
Lepas tu Indra Mahkota 15. Banyak orang kita buat. Kemudian saya buat pengajian di masjid-masjid besar. Masjid Tanjung Karang di Besar tu. Jadi Ustaz ngajar sampai 21 hari. Tapi Ustaz berdaurah macam ni. Jadi nampaknya begitulah. Sedih bagi kita. Bila baca Ustaz tahu itu, saya rasa kecut hati ni. Allah Akbar, takkan aku seorang yang ngajar sampai 20 ni. Tak terlakik nak selesaikan masalah negeri kita, Ustaz. Sebab tu saya tak keluar sangat tadi. Tak berapa minit sangat. Tak selesai dengan negeri kita ni dulu. Allah Akbar. Maknanya tak ada orang yang sangat bahaya. Tapi sekarang ni Ustaz dapat berbincang sama dengan Majlis Agama, sama dengan ADN, beberapa universiti, UNP semua kita bincang dah. Memang kita nak press supaya semua masjid ada 3 ilmu. Hari Isnin ilmu fiqh, Jumaat ilmu tauhid, Selasa ilmu fiqh, Rabu ilmu tasawuf. Satu Ahad kita benarkan ngajar hadis. Ini ada satu masjid 4 orang guru ngajar matan arba'in. Anak murid meluat dah kata dia orang ni. Dah meluat dah kamu Ustaz ni. Itu benda tu. Ada 40. Semua modelnya ada 40 lah. Tauhid tak ada orang ngajar. Tasawuf lagi tak ada. Sebenarnya. Alhamdulillah lah. Selepas Ustaz bermusafir dan jadi orang berserah selama 15 tahun, 4 hari sebulan. Ustaz masuk hari Khamis, balik hari Ahad. Kucing Kuantan ini untuk mengajar tauhid je. Alhamdulillah sampai ke saat itu nampaknya gede lah. Pok Wahabi pun senyap. Dulu Wahabi duduk di Masjid Mufti tu. Wahabi duduk di Masjid Panglima Perang. Apa namanya? Mesra. Jeneral Sungai Kalang. Duduk situ. Tapi bila Ustaz masuk sebab 20, cool. Saya tak ada. Dia lari gitu aja. Yang ada lagi sikit satu masjid yang ada. Tak dapat selesai. Untuk sira. Hotline kira okey lah. Ustaz tak kelahi dengan dia. Tak lawan dia tak. Tapi Ustaz ajar dia sebab 20. Bila orang faham sebab 20, clear. Oh ya, dia baik Ustaz animasi kot. Cuba tengok sikit jam ni. 9.50 Ustaz sampai 10.30 kot. Apa jalan? Sedap. Ya, betul. Ada soalan lain? Ya. Apa beza ilmu kalam dengan falsafah? Beza. Ilmu kalam ini dia ilmu yang terlibat dengan Al-Quran dan hadis. Cuma ada ilmu kalam yang menyeleweng. Apabila ilmu kalam tu dia turun di ke falsafah, tidak dipimpin oleh Quran dan Sunnah, tidak dipimpin oleh Nas. Lepas tu apa hukum kita belajar falsafah Yunani? Hukum dia Hukum belajar falsafah Yunani ialah kalau kita lepas pada ain, kalau sekadar belajar dia tak ada masalah. Tapi kalau berakidah dengan yang itu sesat. Tapi kalau kita dah ada ilmu lain, pada ain semua dah lepas, nak belajar tak ada masalah. Tapi jangan pegang. Pegang pada Yunani itu tak boleh. Sebab itu tak betul orang khabar ilmu separuh 20 ni ilmu kalam. Tak betul. Ilmu separuh 20 ni, ya ilmu kalam, tapi ilmu kalam yang dibimbing oleh Nas dan Quran. Sebab apa maksud ilmu kalam? Secara lafaznya, ilmu kalam ni ilmu akal, ilmu logik. Jadi ilmu logik ni banyak, dalam Quran tu banyak ilmu logik. Jangan kata tak ada ilmu kalam dalam Quran. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tu ilmu kalam. Kenapa pada kejadian unta kamu tak fikir? Fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tak fikir? Afala taqilun, naklah kamu fikir. Jadi yang bila gunakan fikiran kita, cuma jangan melampaui hadis dan Quran. Itu saja. Tapi kalau ilmu kalam itu dikawal oleh hadis Quran, itu ilmu kalam Al-Quran namanya. Itu namanya perintah Allah, itu namanya. Tadabbur, tafakur, akal olehmu, fikir olehmu, itu semua adalah sejajar dengan ilmu kalam. Tapi ilmu kalam yang terpimpin
Jangan ilmu kalam Yunani. Oh, itu tak ada. Faham ya? Bagus soalan. Ustaz, Ya soalan. ini wakil semua juga. Tak boleh tak Ustaz terangkan sikit tentang fahaman Wahabi yang bahaya sangat dalam masyarakat, dan bagaimana cara yang paling lembut, paling ringkas untuk kita matikan hujah Wahabi. Sebab saya semalam saya beritahu dengan sahabat saya tak satu dia Wahabi. Selama ni dia tak pernah membicarakan tentang ni. Tiba saya kata dia nak ajak sikitkan. Saya kata tak boleh, besok saya ada daurah kitab sifat 20. Tiba-tiba dia macam, mana ada sifat 20, Nabi tak ajar. Dia kata kita pergi tauhid asma. Jadi saya pegang pada keadaan yang saya tak nak berbahas panjang. Kalau saya berbahas panjang, dia defend, dia akan membawa dia lagi jauh. Lebih baik saya pilih untuk diam. Bagus. Jadi kalau boleh Ustaz, boleh secara umum, sebab setengah ni dia tak pernah dengar pun perkataan Wahabi itu apa. Terima kasih Ustaz. Sama bagus soalan, tapi soalan ini besar. Dan soalan ini memang bukan sekadar peringkat negeri faham saja, di peringkat negara sangat rumit. Kita nak menghadapi mereka ini sedang menguasai media. Banyaklah lapis-lapis muda yang payah nak dikembalikan. Dia fanatik pegang report tu. Cuma untuk pagi ni Ustaz mengukuhkan Wahabi ini satu fahaman yang dibawa oleh Muhammad Abdul Wahab di Arab Saudi itu sendiri. Dia membawa fahaman kononnya nak merosakkan tauhid, memusnahkan tauhid daripada khurafat dan sebagainya. Asal usulnya begitulah. Tapi akhirnya dia berpegang sebahagian ilmu yang dipegang daripada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni kurun yang ke-7. Ibn Taymiyah bukan salah. Bukan salah yang benar. Tapi dia mengaku salah. Itu jelas. Tapi Muhammad bin Wahab ini datang membawa fahaman yang bertentangan dengan imam-imam mazhab. Dan dari segi tauhidnya, dia pegang pada apa yang dinamakan tauhid 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itulah. Jadi tauhid yang dia bahasnya yang sangat menjasadkan, sebuah pentingnya lagi kan, iaitu dia gelar Abu Lahab pun beriman kepada tauhid rububiyah. Ini akidah yang cukup sesat. Tidak ada kalam daripada ulama, tak ada kalam daripada salafus saleh, tak ada kalam daripada penafsir Al-Quran. Dia pegang ini, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Dia pegang pada ayat itu saja. Dia kata, kalau kamu tanya kepada orang kafir Quraisy, masuk Abu Lahab, Abu Jahal, siapa jadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan berkata Allah. Jadi dengan sebab itu dia kata Abu Lahab, Abu Jahal, kafir-kafir semua beriman kepada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni apa dia? Mengatakan Allah menjadikan langit, Allah menjadikan bumi, dan Allah menjadikan segala-galanya. Betul lah kan? Kita tahu semua Allah menjadikan. Tetapi kita tak pernah kata, tak ada ulama kata, tak ada sahabat kata bahawa Abu Lahab, Abu Jahal beriman. Ayat Quran tu betul. Ayat Quran tu kata, kalau kamu tanya kepada kafir je, nescaya mereka akan kata, siapa jadi langit dan bumi? Allah. Itu fitrah namanya. Itu sekadar Allah memaparkan fitrah, hakikat langit, hakikat kita ni. Tahu Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi. Tapi penyembahan dia kan? Nampak dia nyembah berhala lagi 360 berhala keliling Kaabah. Apa hal dia? Tuan-tuan cuba tanya orang Hindu tu. Orang Hindu sekarang ni depan-depan mata kita ni, ayat ini sekarang cuba tanya orang Hindu yang duk pergi ke kuih sama banyak Tuhan, beratus-ratus Tuhan tanya. Siapa jadi ini langit bumi? Benda dia jawab agak. Tuhan Allah. Dia kata Tuhan Allah. Baik penyembah api semua tu semua. Orang asli pun kalau kita tanya pada dia, ini Tuhan Allah sudah jadi ini langit bumi. Manusia memang jawab begitu. Tapi penyembahan dia, sebab itu tidak ada ulama mengatakan Abu Lahab, Abu Jahal beriman. Tapi Wahabi mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Ini kesesatan yang pertama juga. Faham tak ya? Ini fahaman namanya tauhid rububiyah.
Itu kesesatan. Kemudian tauhid uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah ni dia pula membahas tentang maknanya kita menyembah hanya Allah. Kita menyembah hanya Allah. Jadi bila menyembah hanya Allah, tak boleh langsung berkait dengan orang lain. Jadi kalau kita kata dengan berkat Nabi yang aku Muhammad SAW, dia kata syirik. Kalau kata syirik, padahal kita bukan menyembah Nabi, kita memuji Nabi. Di samping kita meminta hajat kita kepada Allah, tetapi melalui berkat Nabi, dia kata syirik. Lebih syirik pada buah hak lagi. Itu yang kedua, dengan tauhid uluhiyah, dia mensyirikkan umat Islam bertawassul dan sebagainya. Itu kesesatan yang kedua. Yang ketiganya, pokok ni dia sombong. Dia kira kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Kembali kepada hadis saja. Tak ada hadis tak boleh pakai. Usalli tak boleh pakai. Tak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Tapi ulama buat. Para ulama buat. Ustaz pernah ditanya juga ada orang. Nama lagi tu 30-40 tahun dulu. Ustaz sembahyang asar jadi imam. Saya baca usalli fardhu zuhri, fardhu asri, arba'at rakaat. Pas sembahyang sila dia. Ustaz, minta maaf saya nak tanya. Ustaz baca usalli ni. Cuba Ustaz kemuka pada anda hadis yang sahih bahawa Nabi baca usalli. Mari tanya. Dia tak senyum ni. Kita tahu dia datang daripada Seremban. Masa tu markah besar Wahabi di Seremban. Saya tanya, Ustaz baca usalli itu di luar semayang ke dalam semayang? Di luar semayang. Dia tak tidak tu dia jawab. Di luar semayang ke dalam semayang? Dia tertinggal. Tu dia tahu. Lepas tu saya tanya tak. Bila mula sembahyang? Asal bulan. Bila mula sembahyang? Kalau sini dapat bila mula sembahyang? Kita bila? Angkat takbir kan? Bila pula mula takbir? Mula takbir bila? Bukan niatnya takbir tu. Bila mulanya? Mula takbir bila? Mula kalimah takbir tu apa? Allah. Mula Allah tu bila? Bila bermulanya Allah? Dalam sebutan kita, lafaz kita. Bila mulanya? Niat tidak sekali, tapi ni Ustaz tanya, bila mula takbir? Angkat tangan tu lain, mula pada mula. Allah, bila mula Allah? Doklah itu zat Tuhan. Ini dak kalimah yang kita sebut tu mana mula? Takkan payah sangat. Bila mulanya kita sebut kalimah Allah, bermula dengan apa? Bukan, niat tu nak cerita je dalam hati. Ni dak lafaz Allah tu macam apa permulaannya? Huruf alif ya. Alif dah tak A dah. Ayah sangat tak payah. Mudah-mudah payah. Alif dah tak A kan? Sebab tu alif dah tak A. Jadi permulaan, hakikat permulaan sembahyang alif dah tak A. Dah. Sebelum tu sembahyang ke tak? Belum lagi. Kalau lah satu orang gampang, cetek, polo, babi, Allahu Akbar, sah tak sah sembahyang? Sah tak sah sembahyang? Sah lah weh, baru waktu sembahyang. Masa maki hamun, jadi dia luar sembahyang tak? Dosa maki hamun tu satu hal. Tapi sembahyang sah tak? Takkan usalli tak sah? Tak tekan lah buat tu. Nyak ini. Balik jumpa Tok Guru. Kawan Tok Guru mengaji lagi. Bodoh sangat apa? Bodoh lah. Bodoh. Itulah Wahabi punya fahaman. Tak kenal usalli. Telkin tak boleh. Banyak hadis. Kunut tak boleh. Ada 7 Wahabi.
masuk. Yasin ke, Nisfu Sya'ban ke, baca Quran. Mana pun sama. Itu benda-bendanya. Dulu Ustaz, ini kita terbaru ni. Dalam Ustaz raun Kuantan, raun ke Koyan, raun ke kata-kata faham ni. Tiba-tiba dalam kampung ni dia ada Wahabi. Terbalik kita belum aja dari Izzah. Kuliah subuh, kata subuh orang tu masih minum biji. Ustaz, semalam kau didatangi Rasulullah Ustaz. Apa ni? Kata dia sembahyang tasbih bid'ah. Oh, tak ada nas katanya. Berlampak 2-3 hadis yang dikemukakan oleh ulama. Baca kita kan. Kita tu tunggu dulu zaman Ustaz Tugu Satu Hasanuddin tu wajib main tasbih malam Jumaat, malam Isnin. Oh, sampai tua dulu. 70 tahun yang dahulu. Dia kata tak ada nas. Boleh tanya lagi. Kemudian yang kedua dia kata tak ada nas sembahyang hajat. Oh, betul. Bid'ah sembahyang hajat. Oh, berat jadinya. Mula Ustaz tanya dia tak nak ngabur. Benda tu lah pakai Ustaz dah. Jadi orang yang tahu cakap malas nak cakap Ustaz. Cakap dia saya Muhtar tu lah. Betul Ustaz. Orang tahu tak tahu dia. Lepas Ustaz tu dia telefon dia cakap kamu bagi apa nak puasa. Ustaz saya Muhtar ni dia kuliah lagi di Darul Izzah. Dia ada taliah Ustaz. Tak ada Ustaz. Ustaz tu apa yang tadi awak? Lepas ni Ustaz tak tengok dia ngajar. Ustaz warning lah tu. Tak selesai ni tak ada telefon pekan. Itu mula. Dia kabur sembahyang ayat tak ada nas. Berat kan dia? 2 ayat Quran. Tengok mana-mana. 1, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dapatkanlah kamu pertolongan daripada sabar dan sembahyang. Sembahyang benda tuan-tuan. Bila kita susah hati, ada ujian hidup, nakkan pertolongan Allah. Tuhan suruh buat apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Solat apa tu? Kalau yang kata engkau tak ada nak, kafir tu. Kafir tu kan. Kufur kepada ayat Quran. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, kalau kamu ada dalam susah kesulitan hidup, sabarlah di hati. Sembahyanglah, sembahyang dia. Artinya kalau kata dia tak ada nas sembahyang hajat, kufur pada 2 ayat. Oh, Ustaz bantai lah dalam kelas. Gila ke Ustaz-Ustaz Wahabi ni? Gila ke? Soalnya bagi penuan cakap, bapak mereka lah pembida'ah. Tapi dituduh pembida'ah. Dia bapak pembida'ah. Kunut diperbahaskan oleh ulama dah lama dah. Tak apalah Imam Malik kata tak bawa. Tapi Syafi'i bawa kan, yang salah kan? Tapi orang nak kata bid'ah, nak kata sesat apa? Macamlah dia juga tulis sebab 20 itu. Tapi alhamdulillah bila Ustaz turun ke Kuantan, ini saya cakap dia, bila Ustaz ajar sampai 20 dengan cara Ustaz ni, tutup baik dia. Ambil tadi. Wallahu a'lam. Jelas tuan ya? Cuma ambil kat itu babi. Kasih Ustaz dah sampai di hati kita ni. Belum lagi? Allahu Akbar. Ada tak ada ni? Asal Ustaz tenang ni pagi ni tak ada laju lah. Okey. Tak laju dah laju ke tak? Laju kan? Oh, dia kata laju pula. Mesti ya. Tak ikut okey. Oh, ikut ni okey. Baik, kalau ada masa lagi, berminit kau agak ni. Oi, betul ke? Oh, baik, alhamdulillah banyak tajuk kita boleh cover. Baik, kita bincang yang kedua lah. Tentang nama dia mudah-mudahan okey ya. Kita pergi kepada yang kedua, tempat ambilan sumber ilmu supaya 20 ni. Hayat Wahabi khabar tak ada nas. Wahabi khabar Nabi tak buat, kita nak tengok betul-betul. Ya ke Nabi tak pakai? Jaga baik-baik. Baik tuan-tuan, tempat ambilannya tak lain tak bukan. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Nanti tuan-tuan akan belajar 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ataupun setidak-tidaknya 13 sampai kalam.
kita akan ada dua wujud. Satu dalil akli, satu dalil nakli. Dalil nakli itu maknanya Quran. Faham? Dalil nakli itu makna Quran. Dalil akli itu maknanya akal. Akal cukup jelas. Adanya Allah Ta'ala bagaimana adanya kerusi meja, ada tukang kayu. Adanya kereta, ada kilang. Ada kain baju, kasut kita pakai, ada kilang kain baju dan kasut kita pakai. Ada langit bumi, ada Allah. Nampak? Akal kita satu orang pun tak boleh tolak. Yang kedua, dalil nakli. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Ustaz tu ada dalil nakli. Tengok. Dalam perbahasan wujud. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadikan langit bumi dan barang antara keduanya. Nampak tak? Allah ada. Kemudian Allah qidam. Huwal awwalu. Huwal awwalu, dialah yang awal. Tapi perbahasan halusnya kita bincang akan datang. Dia yang awal. Allah ni. Dia tidak gaya awal, gaya Tok Bilal. Tok Bilal pergi ke masjid, dia lah awal kali masjid dia nak azan kan. Tapi sebelum tu Tok Bilal tak ada masjid. Tapi Allah Ta'ala, kita tak boleh cakap dia yang awal, tak boleh. Tak boleh full stop situ. Mesti kita cakap Allah yang awal, tiada permulaan. Faham ke? Jadi kalau ikut kalimah Arab tu secara lughatan, kalau tengok pada komod lughah, maknanya awal, jadi awal lah. Sama dengan Tok Bilal, tak awal ke dia dah. Tak sama. Allah awal, tiada permulaan. Tu kena faham gitu. Tak boleh cakap sekilat tu. Sebab tu kena tafsir. Bukan boleh ambil faham luruh dia tu. Wal awwalu, dia yang awal, tiada permulaan. Jalan tuan-tuan ni. Dia yang akhir, tiada kesudahan. Dia gitu, tak boleh. Allah yang akhir, tak boleh. Allah yang akhir ni gaya Tok Siok. Tok Siok balik ke rumah lambat. Tapi Allah bukan Tok Siok. Jadi jelas ayat Quran tuan-tuan. 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, wal awwal, wal akhir, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi semua 20 sifat kita betul. Sebab tu tuan-tuan, al-jemaah sekalian, ustaz tak berapa sedap nak gelarkan ilmu kita ni, orang gelar ilmu Asy'ariyah. Ada kadang-kadang yang gelar al-Maturidi. Orang duk bolong Asy'ariyah Maturidi. Orang kata bukan. Ini akidah Al-Quran. 13, 20 sifat tu Al-Quran semua. Dalil yang qat'i, yang tak ada bahan-bahan. Takkan Allah Rasulullah tak beriman? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nabi tak beriman ke? Ayat tu. Kalau tak beriman, kapilah Nabi. Inilah sifat 20. Tapi tiba dia kata tak ada Nabi gaji sifat 20 bodoh. No. Wahabi. Takkan Allah tak beriman Allah itu awal-awal, dia yang awal. Takkan Nabi tak beriman? No. Takkan Allah tak beriman? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa kepada itu tadi. Allah bersifat kontrol. Takkan Nabi tak beriman Allah bersifat kontrol? Kerana Nabi beriman Allah Ta'ala lembek toyek. Tengok gitu. Jadi ini akidah tuan-tuan, akidah Quran. Tak sepanjang ke Asy'ariyah, Maturidi itu Asy'ariyah Maturidi penyusun bodoh je. Dia menyusun saja ilmu, bukan dia buat ilmu. Tapi yang buat ilmu tauhid ni Quran. Yang buat ilmu tauhid ni Quran. Quran betul. Atas pada hadis ni. Faham tak? Jadi jangan, kalau ada orang cakap Asy'ariyah, kawan tak akan jadi Asy'ariyah. Kawan beriman ni ilmu akidah ni ilmu Quran kau dia. Baik tengok dalil nakli tiap-tiap 20 sifat. Cukup gagah tuan-tuan. Sebab ustaz tak boleh kalau hujang ni tu pun tergerak. Kalau yang dengan ustaz lembek dulu kan. Mampu hujang. So saya tak tahu. Kita sebab serambut dengan Asy'ariyah, Maturidi lagi ni. Ada orang tanya ustaz. Ustaz, ada riwayat mengatakan Abu Hasan Asy'ariyah ni dia balik kepada Wahabi. Dia tak pakai dah ilmu sifat 20 ni. Anak kata tak apa. Abu Hasan Asy'ariyah baliklah pergi ke mana pun nak tinggal ilmu. Anak tu
Anda bukan ikut Abu Hasan Asy'ari. Anda tidak beriman dengan Abu Hasan Asy'ari. Anda beriman pada Quran. Akidah sifat 20 akidah Quran. Bukan akidah Abu Hasan Asy'ari. Faham tak? Bodoh duk bincang itu. Tak betul perbincangan. Tak betul bahas. Kutub Asy'ariyah, kutub Maturidiyah. Apa? Betul anak kadang-kadang siapa? Dia duk bincang. Kadang-kadang lebih tengok lagi dia bincang pasal tahun. Abu Hasan Asy'ari 300 Hijrah. Imam Syafi'i 150 Hijrah. Imam Syafi'i beriman ke sampai 20? Nanya pula. Hei, Nabi beriman sampai 20. Tak. Imam Syafi'i tak beriman sampai 20. Pasti berlaku soalan. Faham tak? Ini mahmud boleh. Tak apa punya hujah. Sangat bodoh mereka ni. Tapi dia tak mau benda ni menghakikat. Dia nak cakap seorang. Tapi kalau bertemu dengan Tok Neko betul, dia tu. Bukan maaf tu. Faham tu tak ya? Jadi jelas tulis itu. Al-Quran dan hadis tempat sumber ambil. Hadis lagi lah banyaknya. Cuma Al-Quran terang tiap-tiap ada. Tentang baca yang kita atas tu mana kita tolak pun. Wujud ada dalil nakli. Qidam ada dalil nakli. Baqa ada dalil nakli. Apa nama kiamat ta'ala bin nafsi, wadaniyah, mukhalafah, semua ada dalil nakli. Artinya kesimpulan akidah sifat 20 ni akidah Al-Quran. Jelas Ustaz buat daurah di Universiti Melaya tentang ini poin terakhir. Ya, itu Ustaz Makhluk. Dengan daurah ni lah Ustaz bawa 5 profesor depan. Profesor Suluddin Melaka. Ustaz beritahu anak-anak itu tentang profesor kalau ada cacat celah buku cancil ya. Tuan-tuan orang di ilmu tauhid, ilmu suluddin, Ustaz minta pada dia okey dia bagus. Dan profesor ni bagus, ikhlas hatinya. Dia dengan kita sebagai ulama tu dia hormat baik. 5 profesor depan. Anak-anak muridnya 100 lebih. Tak muat dia. Tiba-tiba dalam siapa hadapan orang satu. Ustaz, anak ni seorang pemegang tauliah di Selangor. 20 tahun dah. Anak ngajar tauhid, fiqh dan sebagainya. Tak apalah. Nak tanya Ustaz. Kalaulah seseorang tu kenal Allah, kenal sifat Allah melalui Al-Quran, buat apa dia ngaji sifat 20? Dia perlinya dalam hidup. Apa perlunya ngaji sifat 20? Dia perli gitu Ustaz. Cakap sekali dulu Ustaz, terkejut Ustaz. Dia ni nanya bagi pihak orang lain kan, nanya bagi pihak dia dia bertalah kita kan. Kalau kita tembak beria kan, tertonggil dia. Kerja Ustaz, tak pernah apa soal itu. Maklum dia universiti kan. Dia minta ilmu. Kalau orang dah faham Quran, tafsirnya sekali, dia kenal Allah, dia kenal sifat-sifat Allah melalui Al-Quran. Apa perlu ngaji sifat 20? Itu soalannya. Temenon ni saja. Munajat dengan Allah Ta'ala. Mohon Allah bertunjuk. Kita jawab gini. Orang yang mengenal Allah melalui ayat Quran. Sesiapa yang mengenal Allah melalui ayat-ayat Quran, dia boleh mengenal sifat-sifat Allah melalui Quran. Itulah ahli sifat 20. Tembaklah. Yang kedua, orang yang pakar sifat 20, yang mahir sifat 20, itulah orang yang mengenal Allah dengan ayat Quran. Sebab 20 tu semua sandaran kepada Quran. Faham tak? Ya, momok dah tak bunyi. Orang yang kenal Allah dengan ayat Quran, itulah ahli sifat 20. Orang pakar sifat 20 itu orang kenal Allah dengan Quran. Faham tak? Hari jawab apa? Ya Ustaz, kalau anak dia masalah tauhid sana bagi pemerintah, tak apalah, boleh jawab, anak jawab. Tunduk lalu, tapi nak cari maut lah depan kita gitu. Buat apa? Dia fikir benda dia tadi. Kalau fikir tak fikir, jelas tiap-tiap sifat ada nas Quran. Tidak ada Quran itu. Bukan, tapi pelik manusia. Tapi alhamdulillah ada lah kemana.
Perli video ni apa perlu lagi sekat 20? Dia perli ya. Cuma lepas tu tak tambah. Jadi ginilah saya nak sebut bahawasanya memang kalau orang boleh tamat 30 juzuk Quran dengan tafsir dan faham semua sekali. Tapi kita orang Melayu ni adalah orang Melayu. Kita bukan orang Arab. Dan orang Melayu pun seronok pun adakah siapa yang dapat mengaji tafsir 30 juzuk Al-Quran sehingga boleh boleh petik sifat-sifat Allah daripada 30 juzuk Quran. Mungkinlah tuan-tuan profesor 4-5 orang ni melaluinya. Tapi orang di pasar-pasar, orang di kampung-kampung ni studi ramai ni mana? Sebab itu ulama susun wujud fidah batal mukhalafah. Orang awam-awam di rumah di kampung pun semua boleh tahu. Wujud artinya ada lawan yang tiada mustahil, tiada wajib, atau ada dalil baru alam. Nampak? Ilmu itu dipermudahkan untuk menyelamatkan orang awam ni. Wajib mengetahui sebagai fardu ain mengenai Allah dengan sifat 20. Oh, tak sama lah balik. Tak boleh ke tuan-tuan? Berapa orang kita ni? Berapa orang ngaji tafsir? Berapa orang ngaji tafsir? Kalau tak ngaji sifat 20, Tuhan tak kenal, pahala lah. Nak ngaji tafsir tak bila-bila. Tok guru tafsir pun tak ramai, orang ngaji macam-macam. Nampak tak? Sebab itu para ulama susun 20 sifat untuk memudahkan orang awam. Orang tak jawab. Tambahan kepada soalan itu. Allah. Itulah tuan-tuan. Akhirnya cukup dulu dah. Lelah juga tuan-tuan nak terima je. Payuk-payuk. Ustaz mengalami belaka dah. Sebab tu Ustaz saya dah kalau ada seminar di UKN ni Ustaz lagi ya. Bagus, profesor muda-muda tak payah komen ke, baru komen ke ilmu, dia bagus. Baik dengan Ustaz kita. Profesor atau masa tu ada sekali dengan Mahathir Muhammad Jawad. Dia buat buku dia yang baru sekali dulu. Jadi selepas dia tengok kita Ustaz. Lepas tengok kita Ustaz. Anak dah lama dah fikir dapat menjadi Ustaz. Buatlah Ustaz kata. Mesti dia buat tu. Jalan dia. Baguslah nak ramai keluarkan buku. Buku Ustaz seorang. Alhamdulillah baik tuan-tuan ya. Saya di tengah tiga. Kita lihat tu sampai usulan ya. Ya. Sampai usulan kita sambung sampai 12. Wallah alam. Kita sambung majlis sekejap.